Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru ni saya menerima beberapa jenis herba no. Alhamdulillah. Tak banyak tapi ada no. Terima kasih buat Makcik Rosmah no. Makcik Rosmah yang kirimkan herba ni kat saya no. Antaranya ni dia ni nampak ni. Antaranya ni pokok ni pokok kolesterol nah yang dikatakan bagus untuk merawat kolesterol tinggi noh. Dia tak buang kolesterol dalam badan. Ni dia pokok dia. Dia akan setawar juga ataupun bunga gincu. Tapi dia batang dia warna merah noh, nampak tak? Tu. Batang dia jenis warna merah. Lepas tu lagi satu ni dia ni. Pokok lipan. Dia kata pokok dada lipan. Ada orang panggil pokok lipan pun ada noh. Nampak tak? Dia ni macam lipan lah rupa dia nampak. Tu dia. Tengok batang dia gitu. Dia kaedah tanam dia melalui keratan batang lah noh. Ni insya-Allah kita cuba biarkan dia lah. Khasiat dia dikatakan bagus untuk merawat bisa-bisa sengatan noh. Sengatan kena sengat. Ni rawat bisa dia kepok dia ni, dia akan keluar getah ni ujung ni noh. Bila dia keluar getah dia tu lah sapu di bahagian yang kena bisa tu. Insya-Allah mujarab. Ramai orang bagi maklum balas kata bagus noh, insya-Allah. Lagi satu ni dia ni. Pokok limau betik. Dia kata limau betik. Saya pun tak apa pasti yang mana satu noh. Tapi insya-Allah kita cuba tanam, nanti ada rezeki insya-Allah kita boleh tengok buah dia pula okey. Sekadar itu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.